Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia masih lagi ketinggalan 1-0 menentang Syria. Dan sekarang ini kita sedang melihat pemain bintang muda negara Naim yang sedang menggelecek bola di atas padang. Bintang masa depan negara kita sedang melakukan serangan, cuba untuk melepasi beberapa pemain pertahanan lawan. Berjaya untuk mengelak satu percubaan. Maksud tu mana mana pun dia takkan banyak bunyi. Malas dia. Dia nangis pula. Diam lah. Dalam kanak. No. Bek. Habis. Cepatlah. Cepatlah. Kau ni dah berat. Sakit lihat. Be. Ish kau ni, nak apa? Adik tak mau tidur ni. Be boleh. Bye. Alah, janganlah tidur lagi. Jomlah kita main lagi. Ish kau ni, kan ayah dah pesan suruh tidur awal. Be. Ish. Habis, kenapa cikgu kat sekolah adik tu galak sangat ni? Mungkin time dekat sekolah dulu, dia selalu kena marah kot. Kalau cikgu ajar kita, dia belajar dengan siapa? Dengan orang lah. Takkan dengan kambing pula. Fikirlah sikit. Ish kau ni. Gurau-gurau. Weh, Abi dah besar nanti. Abi nak jadi apa? Besar nanti. Abi nak jadi bersukan lah. Hah? Cikgu sukan? Ya, cikgu sukan. Kan best murid-murid. Assalamualaikum murid-murid. Nanti muka Abang macam ni ke? Cikgu ni orat ke tak orat? Tukarlah, tukar. Macam ni ke? Tak nak lah. Ni apa? Habis tu, yang ni ke? Ni baru muda dan handsome. Mana Acik macam tu? Acik kat India. Boo. Kalau macam tu, Adik nak jadi cikgu besar lah. Macam ni. Besarnya. Bukan cikgu yang besar, guru besar. Cakaplah awal tengok. Kalau adik jadi guru besar, adik boleh buat apa saja dalam sekolah ni. Boleh jalan-jalan satu sekolah. Tak ada homework. Semua orang kenal. Tapi yang paling seronok, esok cuti. Yeah, boy. Dia saja injal kat belakang Abang. Gelilah. Abi dah besar nanti Abi nak pakai kereta apa? Aduh, sibuk je kau. Relax lah, tanya je pun. Kalau ada nak pakai kereta orang kaya. Kereta orang kaya? Kereta orang kaya? Kereta orang kaya?
that melody? Daripada beli kereta mewah, baik beli kereta besar. Suka hatilah, kereta besar boleh buat apa? Dan lembab. Itulah kau, kerja nak seronok je. Kereta besar boleh bawa ibu ayah balik kampung. Kan dah lama tak jumpa atuk. Atuk! Ya, siapa tu? Lamanya tak jumpa. Dah 3 inci dah janggut atuk. Kamu punya dah berapa inci? Agak-agak panjang mana janggut kita Macam atuk ke? Tak naklah aku panjang-panjang. Tapi kalau kita balik kampung, Haji Sofia tak marah ke? Mestilah dia marah. Tak dapat jumpa ayah. Kenapa ayah tak kahwin 2 je? Kahwin 2 je. Kan senang. Ya ke senang? Libiamo negli lieti calici che la bellezza infiora e là fuggevole ora s'inebria voluta Libiane i dolci fremiti che suscitano Tak nak lah. Cancel. Seram lah. Seram mimpi Abang. Tapi adik nak duduk dengan Abang. Boleh je. Tapi cari orang gaji lah. Mana boleh. Sekali Abang lah. Rumah Abang. Dah lah. Pergi tidur. Dah lewat ni. Naim, nasi. Naim, basuh. Naim, mu. Naim, keluar. Abang janganlah tinggalkan adik, Abang. Kenapa ni, Dik? Abang, janganlah tinggalkan adik. Adik ada Abang seorang je. Ada rindu nak pergi sekolah. Adik tak ada kawan kat rumah ni. Kalau adik ada kereta, adik nak pergi jumpa atuk. Dah lama tak pergi ziarah kubur atuk. Kalau nanti dah besar, adik nak duduk dengan Abang. Ibu ayah tak suka layan adik. Tak apa. Abang sentiasa dengan Naim. Abang janji kan? Janji. Kau pergi mana lagi dengan perempuan tu? Hei, aku cakap dengan kau ni. Diamlah. Tak payah nak sibuk boleh tak? Itu urusan aku, bukan urusan kau. Kau tu tak ada keluarga, tahu tak? Kau ni tak sedar diri ke? Jangan nak memekat lah. Hei, kau buat apa? Tak tidur lagi